rasa penat, rasa macam banyak masalah, rasa stres, ada banyak ubat, ada banyak cara. Tapi boleh cuba jaga pernafasan. Tarik nafas, tahan 5 saat. Hembus dari hidung. Perlahan. Tarik lagi 5 saat. Lepas dari hidung. Buat macam tu. Cuba tengok balik perasaan, fikiran. Maksudnya lebih baiklah dari sebelum ni. Betul? Kalau tak, dia rasa macam berat. Rasa macam stres. Rasa macam dada sempit, otak sempit. Fiza tak kenal you. Fiza tak tahulah masalah peribadi you apa. Tapi insyaAllah stres tu, rasa macam penat, rasa macam emosi tak terkawal, insyaAllah boleh lebih baik dari sebelum ni dengan jaga pernafasan. Sebab Fiza pun kadang-kadang macam rasa macam stres, rasa macam emosi tak terkawal, rasa macam nak menangis. Kenapa ni? Sebenarnya semua okey. Tapi bila rasa stres, rasa macam emosi tak terkawal, lepas tu rasa dada sempit, lepas tu fikiran rasa macam kusut. Walaupun tak ada masalah, kita jumpa orang, kita akan cetuskan masalah. Kita nak cari gaduh. Sebab kita sendiri rasa macam tak tahulah kenapa kan. Tapi bila jaga pernafasan, tarik hembus tu, tiba-tiba mood, perasaan, fikiran jadi lapang. So sebenarnya pernafasan tau, nampak simple, benda remeh. Sebab tu kita abaikan. Pernafasan sebenarnya pun bagus sebenarnya, membantu. Berjalan, setengah orang dia suka jogging. Kalau tak jogging, rasa macam tak semangat nak jogging, berjalan pun bagus untuk badan. Cuba buat dua benda ni kan. Memang benda ni Fiza buat dia simple, remeh tau. Jaga pernafasan, lepas tu berjalan. Buatlah